Inilah dia menu yang paling gila, yang paling best dekat PNC Kitchen. Diorang punya PNC Kitchen Special Nasi Goreng Kampung. Dekat tempat lain nasi goreng kampung special tak telur. Kat sini semua benda dua. Korang tengok ni. Ayam dia bagi dua ketul. Sotong bagi dua. Udang bagi dua. Dapat sekali dengan sambal. So jom kita try. Aku try dulu makan ayam ni. Korang tengok. Oh. Kita makan nasi goreng kampung. Kau tengok nasi goreng kampung ni. Tengok ah. Ini aku rasa ni pedas ni. Bismillah. Kita aku cakap pedas-pedas tu ada bau nasi goreng kampung. Oh memang sedap kan. Ini yang dia punya special ni. Calamari dengan udang dia. Omongan nasi pula. Ini pula dia orang punya spicy Korean chicken burger. Korang tengok besar mana geng. Memang tak buat mulut aku ni. Dia punya patty memang crispy. Lepas tu roti dia lembut. Bumbu buat dengan sos dia manis-manis pedas sikit. Kena dengan sayur dia. Memang sedap gila kan. So kalau korang nak try menu yang best kat sini, korang wajib datang dekat PNC Kitchen. Semua cawangan ada. Setapak ada, Rawang ada, Puncak Alam ada, Setia Alam ada. Kan? Sambung.